إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه شاء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها كالذباب إن لم تطرح فيه ولم تغيره. Itu dia. Wa ni istinah fil bayan lah. Nah, istinah fil bayan. Wa yustasna dan diistisnakan. Min hazal kismi. Diistisna tu daripada ini bahagian. Al-kismi ni. Tadi. Al-kismi ay al-kismil awwali minal kismil rabi'. Al-kismi ay al-kismil awwali minal kismil rabi'. Minal kismil rabi'. Daripada ini bahagia, yakni bahagia mula-mula, hala kaunihi, hal keadaannya al-kismil awal kainan minal kismil rabi', daripada bahagia yang keempat. Daripada bahagia yang apa? Itu dia. Kismi di sini kena kepada al-kismi, kena kepada al-nawi lah. Daripada na' apa dia, min hazal kismi ay min hazan nawi ay min hazan nawi ay an-naw'il awwali minal kismil rabi', minal kismil rabi'. Tengok dalil sikit dia katanya, innama zakarahu asyarihu, sesungguhnya menyebutlah akan dia akan qaulahu wa yustasna tu asyarihu oleh syarah, ay syarihu hazal matni. Huna di sini ay fi hazal mawdi', huna ay fi hazal mawdi'. Menyebut tu ma'a annahu sayati mahalluhu inda qaulil musannif wa la yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasir. Dia dia. Illa al-yasiru. Dia dia. Sebut di sini ni hak istisna. Ma'a annahu sebut tu serta bahawasanya sayati mahlu, serta bahawasanya apa? Qaulihi wa yustasna tu sayati mahluhu tu ialah lagi akan datanglah khabar anna. Ialah lagi akan datanglah oleh tempatnya, tempat bagi qaulihi wa yustasna tu. Lagi akan sebut tu. Tu dia. Mahluhu ay zikru mahli. Tu lagi akan datanglah oleh menyebut akan tempatnya, tempat bagi qaulihi wa yustasna tu. Nah, sayati kata mata sayati. Inda qaulil musannif, di sisi kata musannif, dia katakan wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasiru minad dami wal qayhi. Sebab apa? Boleh syarah kita tu dia sebut dah lebih. Padahal lagi akan datang ke apa musannif akan sebut tentang bab masalah istisna ni. Tiba-tiba syarah dia sebut dah lebih. Sebab apa? Ni ilat pada kata zakarahu. Li taqyidi kalamil matni. Li taqyidi kalamil matni. Faka'annahu qala haza iza kanat an-najasata munajjisatan. Ada. Sebab apa tu zakarahu tu? Li taqyidi kalamil matni tu ya. Kerana hendak mengkaitkan akan kalam mata tu ya. Sabit tu syarah dia sebut sebab dia nak kait kalam mata. Kalam bagi mata tu kata kan.
dia katanya apa dia wa huwallazi hullat atau hallat fihi najasatun wa huwa ma duna ma'un duna al-qullataini duna al-qullataini. Itu dia. Nak kait situ ya. Lagu mana kait tengok? Faka'annahu. Tak pernah ada kata apa dia taklid. Faka'annahu maka seolah-olahnya asyariha. Qala berkatalah iyo berkatalah iyo asyarihu, dia katakan haza iza kanat an-najasatu munajjisatan lah. Salah gitu. Itu dia hak katanya. Gapo dia hak kata jadi najis itu. Salah itu dah. Itu je kait dah. Itu dia salah itu dah. Tu kait dia tu. Ni orang panggil apa tak boleh ada taklid. Faka'annahu. Maka seolah-olahnya aisyariha. Dalam tamalat tu. Qala berkata li asyarihu, dia kata kena. Haza ni kait ya. Tu mana kait? Nampak tak? Haza iza kanat an-najasatu munajjisatan. Lain tu. Mana? Haza bermula ini gapo? Haza bermula ini gapo? Gapo? Haza bermula ini kaunul ma najisan. Kaunul ma najisan iza hallat fihi najasatun. Iza hallat fihi najasatun. Hak kata najis ni bila najis jatuh dalam tu kata jadi najis ni. Haza kata ini ni. Iza kanat an-najasatu munajjisatan. Iza tu kaya. Hasilun hasil lah iyo. Iza kanat an-najasatu. Apabila adalah najis itu. An-najas tu. Tak ada sikit tu. An-najasatu ay an-najasatu. An-najasatu. Allati hallat fil ma'il qalil. Allati hallat fil ma'il qalil tu. Apabila adalah najis itu yang najis yang jatuhlah ia najis itu di dalam air yang sedikit itu munajjisatan ialah menajislah ia yang najasatu yakni lil ma'i akan air sedikit tu. Kalau air menajis kan barulah jadi air. Manakala najis jatuh di dalam air yang tak sampai dua kala itu jadi najis bila najis yang jatuh itu kena kepada najis yang menajiskan dia. Kena ingat baik, yang najis dia ada dua. Satu, najis tapi tidak menajiskan dia. Yang kedua, najis yang menajis akan dia. Lagi mana? Najis yang menajis akan dia. Yang ini dengan bahawasanya najis banyak. Itu orang panggil menajis akan dia. Kalau najis yang sedikit sangat ia jatuh. Kadang-kadang tak nampak tengok najis jatuh itu. Maka di situ orang panggil najis juga. Tapi najis yang tidak menajis akan dia. Sebab itulah di sini ni syarah sebut juga. Walaupun kita katanya musannif akan sebut pada masalah ni. Dia sebutnya tujuan dianya untuk nak kait kata musannif. Tu saja ya tujuan dianya. Itu dia dah habis itu. Ada. Jaga tapi tu. Bi khilafi ghairi al-munajjisati. Ay watilka najasatu al-munajjisah. Ay watilka an-najasatu al-munajjisatu. Al-munajjisatu tu mutalabbisatun bersepakai ya bi khilafi ghairi al-munajjisah. Dengan bersalah ghairi ay an-najasati. Ghairi al-munajjisah. Yang tidak menajislah iyo ailil ma'kan air. Lain tu. Lain itu. Air tak pernah tahu. Tak berkhilaf. Air fala
Ai fala yakunul ma'ul qalil. Ai fala yakunul ma'ul qalil. Ai fala yakunul ma'ul qalil najisan biwuku'i an-najasati ghairi al-munajjisah. Allah, ya Allah. Itu dia dah, habis itu. Maka fala yakunu, maka tidak adalah air sedikit itu ialah najis lah, ia jadi najis. Bila biwuku'i an-najasati, dengan jatuhlah oleh najis yang tidak menajiskan. Itu tak jadi najis air. Sebab sedikit sangat. Itu dia dah. Kama taqaddamat tanbih alaihi lah. Kata bikhilaf lah. Ai wazalika khilaf. Wa zalika al-khilaf ghairi al-munajjisah kama taqaddamat tanbih alaihi. Tanbih tu alaihi, di atasnya, di atas malah. Ai min ghairi al-munajjisah. Bila lah zakarahu litanbih, tak pernah pada kata orang panggil zakarahu litaqi, tak pernah pada litaqi ni, tak pernah taqi. Fandafa'a qaulul muhasyi lah, maka terhilanglah oleh kata muhasyi, hak buat hasyah kita ni lah. Terhilang, orang panggil terhilang daripada i'tirad, terhilang dan terakad, yakni daripada i'tirad. Fandafa'a ai anil i'tiradi, ala al-muhasyi tu. Gapo qaulul muhasyi? Huwa itu qaulul muhasyi tikrarun, ialah berulang-ulang hanya terakad. Ia berulang sungguh, tapi tujuan dia sebutnya ialah untuk nak takyid. Nampak tu? Li'annahu, sebab gapo tu? Li'annahu, kerana bahasa ilak pada kata tikrar. Sebab gapo boleh kata tikrar? Kerana makna li'annahu bahawasanya sayati fikal musannif. Kerana bahawasanya itu dia at-tikrar tu sayati lagi akan datang ayat tikrar fi kalamil musannif, di dalam kalam musannif lah. Itu maka terhilangkan. Sebab apa? Sebab tujuan muhasyi ialah apa? Untuk nak takyid akan kalamil matni. Itulah tujuan dia nya. Tengok qauluhu min hazal qismi tu la yakhfa anna hazal qisma al-ma'ul qalil. Tidak sembunyilah, la yakhfa alaika, di atas engkau, anna hazal qisma, oleh bahawasanya bahagian ini bahagian ni, ai hazal qismal al-awwal, ai hazal qismal awwal minal qismir rabi', bahawasanya ini bahagian ni khabar anna al-ma'ul qalilu, ialah air sedikit, allazi hallat fihi najasatun, yang jatuhlah fihi pada al-ma'il qalil najasatun li najis. Itu tak sembunyi dah di atas kau, yakni bukan zahir. La yakhfa, yakni bukan zahir. Kata bahawasanya air sedikit, itu dia yang jatuh di dalam air tu oleh najis. Hak tu tak ada masalah situ. Lepas tu tepat dia sini. Wa kaifa yasihu istisna'u al-maitati al-mazkurati wa nahwiha minhu juga. Itu dia. Dan betapa kesah. Wa kaifa yasihu, dan betapa kesah, yakni tidak sah. Itu dah. Dan betapa kesah, yakni tidak sah, ni sebagai nak i'tirad ni. Kata lagu ni sebagai alat i'tirad lah. Dan betapa kesah, yakni tidak sah, oleh istisnakan akan al-maitati, akan binatang apa, al-mazkurati, hak yang disebut akan dia al-maitah pada kata tu, al-maitatul allati dala damalha tu, wa nahwiha, atau pada kata al-maitah, dan seumpamanya al-maitatul mazkurah. Istisna tu minhu, kata pada istisna tu minhu, daripadanya, min hazal qismi, ma'anha, kata pada yasihu, betapa sah, dia tak sah, pada sah kita. Sebanyak tidak. Yasihu tu ma'annaha, serta bahawasanya al-maitata al-mazkurata wa nahwaha, bahawasanya al-maitata al-mazkurata wa nahwaha tu minal a'yan an-najisah juga tu. Kainatun adalah ia khabar
minal a'yan daripada selain an-najisati juga tu. Dia najis juga sama je kalau kira tu. Baku mana bila apa qasah istisna. Padahal sama je, sama-sama najis belaka tu. Dia dah. Ini tempat yang tidak lah. Jawab tadi tu. Walau qala tempat dia. Walau qala dan jika tempat dia tu. Dan jika berkatalah ia ya asyarihu. Dia kata nak wa yustasna minan najasah. Itu tempat dia. Kata wa yustasna minan najasah. Ai badala wa yustasna min hazal kismi. Negatif tempat situ. Kalaulah syarah kita dia kata minan najasah. Berarti tepatnya min hazal kismi tu. Lah mana tu? Waktu tu lakana azhar tu. Malak lagi tu. Nas jaya adalah iyo qaul syarah. Nas jaya adalah iyo ya al-qaulu gitu. Nas jaya adalah ya al-qaulu tu wa yustasna tu min najasah tu azhar. Azhar ialah lebih zahir lah iyo ya al-qaulu tu. Zahir lagu tu. Lalu itulah wajawabuh ni sebagai jawab ni. Jawab daripada jihad syarah lah. Wajawabuhu jawab lagu ni weh. Sungguh kata al-azhar tapi jawab dia lagu ni. Sebagai nak jawab daripada i'tirad lah. Mana i'tirad dia nya? Itulah wa kaifa yasul istisna. Wajawabuhu dan jawabnya. Dan jawab bagi asyarah lagu ni lah. Orang panggil muhasyi lah sebagai menjawabnya. Annahu bahawasanya qawluhu wa min hazal kismi tu ialah ala takdiri mudafin lah. Kainun ialah ada laya di atas takdir mudah lah. Takdir mudah. Celah belum pada hazar tu. Wa takdir dalam takdir ai takdir mudaf ialah wa yustasna min najasati hazal kismi. Min najasati hazal kismi. Itu tempat takdirnya. Gitu. Lakinnahu pahkuk mana boleh sebut lagu ni. Kenapa tak? Boleh sebut betul-betul min hazal kismi. Kenapa tak sebut minan najasah lalu? Tu. Lakin sungguh katanya gapo dia nya ala takdir mudaf lakinnahu. Tetapi nya asyariha tu boleh sebut betul-betul min hazal kismi ni ittakala. Ialah mengiktimaklah ya asyarihu ala wuduhil makna tu yo. Dia atas terailah oleh makna wa zuhuril murad dan zuhirlah oleh yang dikhanaki situ ya. Sebab di sini dia kecek bab masalahnya al-hazal kismi situ tempat dia nya. Tapi ala kulli halnya kena takdirlah gitu ya. Min hazal kismi ai min najasati hazal kismi. Daripada najis bagi ini bahagia. Gitu dah habis itu. Wa yustasna dan diistisnakan min hazal kismi ay min najasati hazal kismi. Daripada najis bagi ini bahagia tu. Ini bahagia mula-mula tu. Yang apabila yang najis jatuh di dalam air yang tersapa dua kala tu istisnanya daripada ni hak kata najisnya al-maitatu akan al-maitah akan binatang apa? Tu dia al-maitatu akan binatang maitah. Tak ada salah. Gitu. Al-maitah mana we? Allati la damalaha sa'ilun inda qatliha lah. Allati la damalaha yang tidak jenis darah. Laha ay mawjudun. Khabalah lah. Adalah ia serta mana baginya laha ay lijinsiha. Gitu. Bagi jenis bagi al-maitati. Maka ini istisna. Dengan maknanya, kalaulah jatuh, kalau jatuh tu jatuh dengan sendiri tu, di dalam air walaupun di dalam satu gelas sekalipun, tapi binatang hak jatuh itu, hak mapuh tu. Dia jatuh tu yang tak berdarah lah. Kita katanya semut semut hak mapuh. Jatuh di dalam air dengan sendiri. Jatuh di dalam air dengan sendiri. Hak ni tak apa, tak dibilangkan najis. Tak dibilangkan najis. Bila jatuh tu. Sebab apa? Sebab ia istisna daripada kata hak dulu. Istisna daripada kata hak dulu. Lepas tu tengok al-maitah sikit.
Yajuzu fiha at-takhfif lah. Oleh takhfif ay takhfiful ya. Fiha padanya al-maitah. Wa tasydid boleh berlaku tu. Wa bermakna aulah. Au tasydid. Boleh berlaku. Nak takhfif pun tak apa. Al-maitatu atau al-mayyitatu. Boleh berlaku tu. Wa qawluhu allati la damalha sa'ilun ay sya'nuha zalika lah. Itu tafsir. Tafsir laha. Tafsir apa tu? Tafsir allati la damalha. Mana sya'nuha? Yang boleh sya'inyo. Yang boleh sya'inyo, sya'in bagi sya'anyo dan kelakuannya, kelakuan bagi al-maitati itu. Zalika ialah yang demikian itu. Ialah yang demikian itu. Apa? La damalha. Ialah yang demikian itu. Apa? Ay la damalha sa'ilun. Sya'in bagi binatang itu tu. Nah, sya'in dianya ialah jenis binatang yang tak berdarah. Nampak tak? Bila tu? Habis. Awal habis. Itu jenis binatang yang tak berdarah. Itu sya'in dianya. Maka di situlah bila jatuhkan dengan sendiri, maka air itu tak jadi najis. Dah, air itu tak jadi najis. Walau furida anna laha daman yasilu. Bi khilafil lati laha dam. Walau furida ni royah lah. Royah pada katanya sya'in, royah pada sya'in. Walau furida, dan sekalipun jika difardukan dan ditakdirkan, annalaha adalah baginya. Dan adalah baginya bagi apa? Bagi al-mayyitah tu. Ada apa tu? Daman yasiru. Ada apa? Ada darah yang berlarilah ia, yang titiklah ia, yang adamu tu. Sekalipun sebab sya'in dia, pesan jenis binatang ni tak berdarah. Supaya kita katanya nyamuk. Tak, nyamuk ni jenis binatang yang tak darah. Walaupun kalau kita penyek dia darah sekalipun tak ada masalah. Apa tak? Sebab dia orang panggil darah kedatangi, bukan darah yang ada pada asal dah. Tu nak ayat katanya sya'ir jenis tak berdarah walaupun darah ada sekalipun. Tu dia dah habis itu. Bi khilafi allati laha damus sa'ilun bihasabi sya'ni. Tu dia. Jadi khabar bagi pertama tu. Ai watilka allati laha damun sa'ilun. Tak kena. Ai watilka allati la damalha sa'ilun. Watilka allati la damalha sa'ilun tu mutalabbisatun bersepakai ia bi khilafil lati ay bi khilafi al-maitati allati laha damun. Dengan bersalah bagi binatang yang mapuh tu, allati laha damun, yang adalah laha tak lawan zakhbun dia damu tak damu akhat. Yang adalah baginya bagi allati itu damus sa'ilun, binatang yang mengalir darah. Apa? Darah mengalir. Jenis binatang hak darah mengalir itu lain tu. Lain tu. Kata damus sa'il bihasabi sya'ni lah. Dengan iktibarkan kelakuan dia lah. Jenis binatang dia. Tu dia. Itu lain tu. Tu dia. Lain tu. Buat tak naik lagu. Ai tu dia. Fayakunul ma'ul qalil najisan. Ay fayakulul ma'ul qalil najisan bi mutlaqi wuku'i allati laha damus sa'ilun. Maka adalah air yang sedikit itu jadi najis bila dengan semata-mata jatuhlah oleh binatang yang ada darah. Walaupun kita katanya tak sengalai, walaupun tidak sengalai sekalipun, hal ini najis semata-mata. Supaya kita kata apa? Ya cicak ni tak darah cicak tak darah. Supaya kita kata katak mapuh. Tak. Katak mapuh ni jatuh di dalam air. Walaupun dia nocak tubek dengan sendiri jatuh di dalam air, hak yang tak siapa dua kalah tu walaupun dengan sendiri dia mapuh,
Nah, hak ni dengan semata-mata mampu. Nah, di dalam air hak ni najis air itu. Sebab apa? Sebab jenis binatang yang berdarah. Dah, sebab jenis binatang yang berdarah. Habis itu. Wa illam yakul laha damu sailun, dan sekalipun jika tidak adalah bagi allati itu damu sailun, darah yang mengalir sekalipun, walaupun darah tak mengalir. Yani jika darah tak mengalir, yani apabila kita disoyokkan. Jadi apabila disoyok ni walaupun tak mengalir sekalipun tak bolehlah. Najis. Sebab apa tak mengalir kata? Lisirriha, kerana kecil bagi allati itu, walaupun itu sekalipun dibilang kata najis dengan semata-mata jatuh. Habis. Masalan. Ai umasilulaka masalan. Wa misal alaku dia akan sebagai misal itu. Misal lagu ni. Badalah. Difda ni bada masalah lah. Difda seperti kata. Katak ni jenis syair bagi binatang ni katak ni manakala kita soyok dia ni, dia darah ada. Kita jijak dia kan, darah dia ada. Walaupun darah tak mengalir sekalipun dengan sahabat kecil sangat, hak ni apa dia? Tidak. Tak dibilang kata najis. Tak dibilang kata najis. Dia dah habis itu. Lepas tu masalah nyamuk tu, hak kata tadi tu. Hak katanya, dia ketik darah manusia kan. Lepas tu remuk masalah. Tu selama tidak keluarkan darah. Apa tak? Selama tidak keluarkan darah, tapi bila keluar darah yang lain pula situ. Gitu. Habis itu. Wal fi'ran, dan fi'ran. Kata. Jamuk daripada fa'rah. Segala kata-kata pun jenis binatang yang berdarah jugalah. Wa ma syukka, kalau misalnya syok lah nah. Tengok. Wa ma syukka atau wa ma syukka fi saili damihi wa adamihi. Dan berbagai ai minal maitah daripada binatang mayat, binatang apa yang disyokkan fi saili damihim. Faham apa? Pada mengalir darah bagi ma tu wa adamihi, dan tidaknya saili damihi tu. Atau ada katanya saili lah. Dan tidaknya saili damihi tu. Kalau jenis binatang yang kita syok, binatang ni syair dia ni jenis darah ke tidak? Kalau kita mari syok, fahal yajuzu dah syakku udwin minhu. Dia bila syok. Syok lagu mana ni? Maka adakah bila kita syok, tepat soal sini. Fahal yajuzu ni pasal. Soalnya hal yajuzu syukka syakku idwin minhu. Adakah harus oleh musoyak akan anggota minhu daripada mak itu? Sebab apa? Sebab kita nak tahu kata darah tak darah bila kita syok. Adakah harus kita soyokkan dengan semata-mata? Aula atau tidak? Aila yajuzu syakku idwin minhu. Hak tu lagu mana? Ni jawablah. Qala berkatalah ia bil awwali dhamlah. Ni sebagai khabar lah, khabar bagi ma. Jumlah khabar bagi ma lah. Jumlah khabar bagi ma. Yang apa qala khabar bagi ma. Qala berkatalah bil awwali dengan mula-mula. Bil awwali dengan yang mula-mula. Bil awal ay bil hukmil awal. Gapo hukum mula-mula? Ay wahwa bil awal ay bil hukmil awwali allazi huwa jawazu syakki idwin minhu. Jawazu syakki idwin minhu. Berkata tu oleh Ramli, oleh Syah Ramli. Syah Ramli dia kata lagu tu. Bolehlah, boleh soyak lah kalau kita syak. Dengan maknanya tak ada siapa lah. Kata lagu tu taba'lil Ghazali lah. Pada Ramli. Hal kauni hal ka'da Ramli. Taba'an ay tabi'an lil Ghazali. Kerana apa? Hal ka'da mengikutkan akan Imam Ghazali. Dia kata boleh.
Sebab Imam Ghazali tu dia kata tak apa, tak ada masalah. Bila kita syak pada mengalir ke tidak, boleh kita soyakkan supaya dan tujuan dianya kita nak tahu kata syair dia jenis darah ke tidak. Sebab apa tu boleh? Ni ilat pada katanya qalah. Ilat pada qalah. Li'annahu kerana bahawasanya lihajatin. Kerana bahawasanya syaqqa idwin minhu tu lihajatin kerana hajat tersebut tak apa. Wa qala bisani dan berkatalah bisani ai bil hukmi sani. Ai bil hukmi sani allazi huwa adamu jawazi syaqqi idwin minhu. Bisani ai bil hukmi sani allazi huwa adamu jawazi syaqqi idwin minhu. Berkata tu oleh Ibn Hajar, oleh Syekh Ibn Hajar. Ibn Hajar Al-Haytami. Kata Syekh Ibn Hajar tu taba'an lil Imam Al-Haramain. Hala kaunihi hal keadaannya Ibn Hajar taba'an ai tabi'an kerana mengikut apa ialah mengikutlah ia li imamin taba'an lil imami Al-Haramain akan Imamul Haramain. Imamul Haramain ni ya tok guru bagi Syekh Al-Ghazali. Ya tok guru lah. Ya sekodong lah. Ibn Hajar ya sekodong apa ya sekodong dengan Syekh Ramli kita. Ya semasa dengan Syekh Ramli. Tadi. Sebab apa tu boleh katanya qala bisani. Ilat pada kata qala. Lima fihi kerana barang. Fihi kana yang adalah yama fihi padanya pada asyaki tu pada musayak tu gapo tu ma bayar minat ta'zib daripada menyeksakan. Ta'zim ai ta'zibil ai ta'zibil haiwan kerana menyeksakan akan haiwan tu. Jadi adapun kalau hak mapuh dah tak apalah. Hak tu tak ada khilaf apa, boleh soyakkan. Nampak tak? Kalau hak mapuh dah tak khilaf di antara ulama. Hak kata khilafnya tertengah bab masalah boleh soyak ke tidak, ini pada masalah binatang yang hidup. Adapun binatang yang mapuh ini tak ada khilaf lah. Walahu hukmu ma la yasilu damuhu. Itu dia. Dan adalah baginya bagi ma syukur. Dan adalah baginya bagi masyukur pada masalah kita syak tu. Masalah kita syak tu walahu dan adalah baginya bagi masyukur tu. Hukmu ma la yasilu damuhu. Ialah hukum Allah Taala azhar kata hukum tak ada. Ia hukum bagi ai minal maitah. La yasilu damuhu yang tidak mengalirlah oleh darah bagi ma. Hanya hukum bagi tak mengalir darah lah. Pada pihaknya tak jadi najis bila kita syak kata binatang hak mampu di dalam air itu kita syak kata mengalir darah ke tidak, ini tak jadi najis. Fi ma yazhar fi kalamihim lah. Kata hukmu ma la yasilu tu. Pada barang yang zahir lah yang ma zahir tu min kalamihim daripada kalam mereka itu al-fuqaha Syafi'iyah. Sebab apa tu? Boleh katanya lahu hukmu ila lahu hukmu. Amalan kerana beramal bikaunil asli fil ma'i tahurah. Kerana beramal dengan keadaan asal fil ma' dalam pada air itu ialah at-tahurata khabayakuna ialah suci. Bila gitu kan fala nunajjisuhu bisyaki. Tetap pada kata yakuna al-aslu. Maka tidak menghukum najis lah oleh kami. Ma'asyiral al-fuqaha tu. Syifiyah. Hu akan dia ke al-ma'a tu. Tu dia tahu hukum tu bisyaki dengan syak. Dengan syak. Di segi hukum semualah. Walaupun Syekh Ramli pun ya hukum supaya binatang yang tak mengalir darah. Cumanya bab masalah soyak kau tidak soyak situ ya. Hak kata selisih di antara ulama. Bila lah binatang itu yang hidup lagi. Gitu dah. Tapi di segi hukum tu bila syak tidak ada masalah. Walaupun kata Syekh Ramli sekalipun dan juga Syekh Ibn Hajar sekalipun tidak ada masalah lah bila syak. Pada najis ke tidak. Bila binatang jatuh. Wa yuhtamalu adamul afilah. Dan diihtimalkan akan ketiadaan dimaafkan. Itu dia. Li'annal afwa rukhsah. Fala yusaru ilahi illa bil yakin. Dan diihtimalkan akan ketiadaan dimaaf tu.
tidak dimaafkan bi wuku'il maitati atau al-afi itu bi wuku'i ma syukka fi sayli damihi wa adamihi bi wuku'i ma syukka fi sayli damihi wa adamihi itu tu bi wuku'i itu tu fil ma'il qalil fil ma'il qalil ni diihtimalkan tidak dimaafkan. Sebab apa tu ihtimal lagu tu? Li'annal afwa, kerana bahawa maaf tu rukhsah, kemudahan. Bilalah kemudahan, pasti tak ada kemudahan apa ni. Kita. Fala yusaru ilaiha, maka tidak dikembalikan kepadanya ar-rukhsah illa biyaqinin, melainkan dengan yakin. Dengan yakin. Melainkannya dengan kita katanya kesusahan. Tak apa. Kalau misalnya tak ada kemudahan apa-apa, tak ada susah ke apa, tak boleh nak uno. Tak boleh nak uno ni. Jadi kita tanggung pada masalah kalau kesusahan sangat boleh. Kalau tak susah hak ni tinggallah. Kalau tak susah tinggallah. Tak dimaafkan. Gitu dah. Habis itu. Katanya apa dia la dama sa'ilun, kata sa'ilun ni, inda qatliha lah, di sisi membunuh akan al-maitati tu. Akan dia akan al-maitati. Orang panggil iktibar mayakunu ilah iktibar mayakunu ilah. Walaupun kita katanya aku mana membunuhkan akan binatang apa? Maksudnya dia sebut lagu tu dia kata lagi akan datang. Mana kalau bunuh akan mampulah binatang itu. Tu apa yang iktibar mayakun. Iktibar mayakun. Au syakki idwin minha, atau pada katanya qatli. Atau di sisi musoyokkan akan anggota minha daripadanya al-maitati. Hak tu boleh tahulah. Dari sekiranya kalau kita soyok dah habis itu. Sekira lah. Sekira. Sebab sekira kalau kita membunuh dia akan mengalirkan darah. Sekira kalau kita soyok dia, sekira anggota dia akan mengalirkan darah. Gitu dah. Kazubabi. Qawlu inda qatliha tu zarfun li qawlihi sa'ilun lah. Mengalir ni yakni ketika dibunuhkan dia. Wa qawluhu au syaqi udwin minha tu ai fi hayatiha lah, pada ketika hidupnya al-maitati tu. Wal udwu bidammil ain. Tu dia. Bi khabar apa tu? Bidammil ain, kainun adalah ya bidammil ain. Boleh wa kasrah dengan mana au. Atau kasrahnya ain boleh belakang tu. Wa wala itu al-udwu tu wahidul a'dha, salah satu daripada segala anggota lah. Kata wahidul a'dha tu kama qalahu fil mukhtar lah. Fil mukhtar. Qalahu berkatalah iyo sahibul mukhtar akan dia kama fil mukhtar, di dalam mukhtar. Dia di dalam itulah kaum mukhtar. Lagu mana weh misah? Misa al-maitatu allati la damalaha. Mana wa misalul maitati allati la damalaha sa'ilun tu kazubabi. Kainatun adalah kazubab, seperti lalat. Seperti lalat do. Maka maksud dalam katanya binatang yang tak mengalir darah lah. Dalam katanya al-muradu bihi, dikhanaki bihi dengan dia bizubab al-ma'ruf lah. Bukan katanya yang bersayap. Kadang-kadang yang dikhanaki dengan kata zubab yang bersayap, tapi yang dikhanakinya kena abda al-ma'ruf. Apa dia? Kena kepada lalat lah. Jenis lalat belaka lah. Gitu. Au ma yashmalu an-nahlah. Atau pada katanya al-ma'ruf. Atau barang yang menamahaki lah, yang melekapi lah, yang ma tu ay minal ma tu
Ma tu ay minal maitati allati la damalha sailun. Apa ke? Tu maksudnya. Bagi yang melekat pila yang ma an-nahla akan nahla. Nahla ni kena kepada madu lah. Nahla ni mana madu? Madu. Wan namlah semut. Semut. Dia. Wal kummalah. Kummalah ni kena kepada kummal. Kena kepada gutu. Kena ada gutu. Gutu pala lah. Itu dia dah gutu pala tu. Mana kummal. Wal bakka atau pada kata an-nahlah. Dan bakka ni kena kepada orang panggil seponga nak memeh seponga ibu tumor tu. Hak duduk celah-celah batah tu, celah-celah lemek tu mana bakar. Tu mana bakar. Namanya seponga ibu tumor duduk celah-celah tu. Celah batah, celah lemek, lama-lama dia ada ibu. Ya ada ibu. Kalau lihat tu tu jenis binatang yang tidak mengalir darah tu. Tu yang dikhanak dengan azbab. Wa misluhu dan seumpama bagi azbab. Seumpamanya azbab itu supa tu pada pihak apa? Mislu tu ai fil maitati allati la damalha sailun. Fil maitati allati la damalha sailun tu pada pihak sama-sama binatang yang tidak jenis darah mengalir bagi dia. Seumpamanya nahwu al-khunfus. Seumpama khunfus, lipah lah. Khunfus makna lipah. Jamak daripada khanafis. Jamak dia kena pada khanafis. Mana lipah. Ini pun ialah juga jenis binatang yang tidak mengalir darah. Wal akrabi atau pada al-khunfus. Dan akrab. Kalau jeking. Kalau jeking lipel belakang tu. Tapi di sini makna kalau jeking lah. Wasahali. Sahali ni kena kepada apa dia pokok tu sahali. As-sahali ni kena kepada pokok. Jenis pokok kagung hal belakang tu. Tapi pokok lah sini ni. Ini pun jalan juga jenis binatang yang tak mengalir darah. Jenis binatang yang tak mengalir darah. Tu dia. Wal baraghis. Baraghis. Gutu anjing. Gutu anjing. Jadi gutu-gutu lah. Hal ni pun jalan juga. Tak mengalir darah juga. Wal wazai atau ada katanya khunfus wal waza cicak bitahrik hal ada waza bitahrik ai tahriki azai wal waza cicak pun jalan juga. Wal kabiru minhu dan bermula cicak yang besar. Yang besar tu. Itu dia yang besar. Minhu daripada al-waza'i tu. Orang panggil apa? Sepongan apa orang panggil? Sepongan hak duk orang duk jual tu, biru-biru tu. Cicak besar tu. Ibu apa? Bunyi hak suara kokek tu. Kokek tu. Orang buat gapo hak suhu baru ni. Tukai tu, ibu tukai tu cicak besar tu. Nama dia nya. Hak tu yusamma ialah dinamo akan dia ke al-kabir sama abras. Nama sama abras nama dia nya. Orang panggil tukai lah, tukai. Kalau besar. Nama tukai kalau halusnya apa panggil wazak, cicak. Cicak halus. Dia dia. Wazubab dan zubab ay walabzu zubab murakkabun min zabbah. Min zabbah. Tu. Daripada zabbah. Mana disusun akan dia daripada zabbah. Jadi zubab. Itu dia. Murakkabun min zubba abah. Baca zubba abah. Apa makna zubba abah? Aiturida raja'a. Aiturida raja'a. Ini nak tafsir zubba abah. Baca balik lah. Apa makna zubba? Aiturida. Ini nak tafsir zubba. Aiturida makna dicapukkan dan dihalau akan dia akan zubabu tu bila dihalau raja'a. Itu dia. Ya orang panggil raja'a ni dia jawab turida lah dengan hazahkan akan izah.
mana tulida raja'a ai iza tulida, apabila dihalaukan akan dia akan Zubab, raja'a nasya kembali balik lah ya Zubabu. Itulah orang panggil syair bagi Zubab, makna bagi Zubab. Sepatutlah lalat. Lalat ni bila kita hamak dia mari pula, hamak mari pula. Itu makna Zubab yang ada pada makna hakikat bagi lalat itu. Allah, hebat dia. Sebab apa tu? Boleh namanya, boleh tafsir tu tidak raja'a tu. Zubba aba. Sebab apa ilah ada tafsir? Li'annahu kerana bahawasanya az-Zubaba kullama turida raja'a. Itu dia. Tak kata kalau dihalau akan dia akan Zubabu raja'a, nasya kembali balik lah ya Zubab. Habis dah. Habis. Ni lain pula. Wala ya'ishu aksara. Ni istinah mula tu. Dan tidak hiduplah ya Az-Zubabu. Ni orang panggil nak royak hakikat sebenar bagi lalat. Dan tidak hiduplah ya Az-Zubab aksara min arba'ina yawman. Tak hidup tu aksara ay aishan aksara. Akan sebagai hidup yang lebih banyaklah ya al-aishu min arba'ina yawman, daripada 40 hari. Mana hidup dia ni tak lebih daripada 40 hari. Ada kalanya 40 hari, lepas tu dia mati. Dan kurang daripada 40 hari. Susah ke kalau orang jatuh tanya, lalat ni hidup lama mana? Jawabnya, tak sampai, tak lebih pada 40 hari. Tu hidup bagi lalat. Ada kalanya dia hidup dalam 40 hari, tahunya 30 hari, 29 hari, 35 hari, tu saja. Itulah hidup lalat yang dijadikan oleh Allah. Itu dia dah habis. Wa kulluhu, ingat ni, ada lagi ni. Wa kulluhu, dan bersekaliannya Az-Zubabi tu finnar, sikit lagi tu. Sekaliannya Az-Zubabi tu finnar, di dalam api. Maksudnya api neraka. Sikit lagi tu. Di akhirat nanti tu. Lalat semua hak dijadikan oleh Allah tu semuanya dia akan duduk di dalam api neraka. Sebab apa tu di dalam api neraka? Sebab ya ada hadis tu. Kata Syekh lagu ni sebab hadis sahih ada. Kata kena hadis. Mana lil hadis sahih wa kita. Lil hadis sahih. Lil hadis sahih az-zubabu kulluhu finnar. Az-zubabu kulluhu finnar illa an-nahla. Illa an-nahla. Bunuh lalat itu semua tu finnar, di dalam api neraka. Di dalam api neraka lalat. Dia habis itu. Sebab apa tu dia beradanya di dalam api neraka sikit lagi lalat tu? Li ta'zibi ahliha, Allah. Kerana hendak mengazabkan akan ahlinya, ahli bagi an-nar. Tak molek tu. Ahli neraka tu. Allah. Ni salah satu daripada binatang yang mengazabkan akan manusia, yang dan juga jin, dan juga tak kira lah jin, iblis, syaitan ni yang ada di dalam api neraka. Iaitu salah satunya kena kepada lalat. Tengok dah. La li ta'zibihi, dak. Atau pada katanya li ta'zibihi. Nah, tidak kerana mengazabkan, la ay la zubabu finnar, la ay la zubabu finnar li ta'zibihi. Tidak, mana? Tidak adalah lalat itu di dalam api neraka itu kerana mengazabkannya al-Zubabi. Nak mengazabkan akan dia akan api neraka tu, ay binari, dengan api tu. Tidak. Bukan katanya dia masuk di dalam api neraka untuk mengazabkan akan lalat dengan api itu, tidak. Hanya dia masuk di dalam api neraka itu untuk nak mengazabkan akan ahli yang ada di dalam api neraka. Dia dah habis itu. Allah na'udzubillah. Itu dia Allah. Tengok dengan lalat seekor. Wa kana, biarlah ni ayat pula. Wa kana la yaqa'u ala jasadi. Allah, ni salah satu daripada kehebatan kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Dan adalah ia Zubab, la yaqa'u, tidak jatuhlah ia, dan tidak tengaklah ia. Ya Az-Zubabu tu ala jasadi, di atas tubuh badannya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, tak tengak, tak ijak dan tak tengak di atas
tubuh badan Nabi, sama ada di kepala, di telinga, di mana saja. Wala ala siyabihi, Allah atas badan ala jasad. Dan tidak juga di atas la yaqa'u ala siyabihi, di atas pakaiannya Nabi, walaupun pakaian hak Nabi pakai sekarang, ataunya pakai hak Nabi tapi duduk sakut ke masalah hak ni tidak tengok sama sekali. Allah tengok. Tu kehebatan Nabi. Sekiranya kalau misalnya kita kata ada pakaian Nabi masalah. Pakaian Nabi, hak Nabi biasa pakai lah. Itu dia. Kalau ada sekarang, kita letaklah di bucu lalak. Walaupun banyak taruh mana pun, tidak akan hurung sama sekali. Tidak akan hurung sama sekali. Di pakaian Nabi. Sekiranya kalau ada hurung, ada tengak di pakaian Nabi, maka tentu kata itu bukan pakaian Nabi. Bukan pakaian Nabi. Ada bukan pakaian Nabi. Ada kalanya orang panggil hak Nabi milik pakaian itu. Hak Nabi milik. Tahunya sasilah itu ada putus sasilah. Dan sasilah itu tak betul. Ya dhaif. Ya dhaif. Itu setengah daripada kita nak tahu katanya itu pakaian Nabi. Nabi tidak atau nak tahu kata pakaian Nabi hak betul sebenarnya atau tidak, tengoklah kita hala dilalak ni. Allah tengok dia. Habis itu. Wa huwa habis. Dah mula tu. Wa huwa dan bermula itu az-zubab. Ajhalul khalqi. Terlebih jahil daripada makhluk. Jadi di antara makhluk-makhluk ramai-ramai, walaupun binatang, walaupun manusia, walaupun jin, walaupun apa saja, yang paling jahil sekali kena kepada lalat. Yang paling bodoh sekali kena kepada lalat. Tengok, orang hamak dah tak reti lagi, mari lagi. Hamak dah tak reti lagi. Allah, tu orang yang sejahil-jahil, sebodoh-bodoh daripada makhluk. Sebab apa boleh katanya ajhal? Li'annahu kerana bahawa sonya az-zubaba yulqi nafsuhu ala ma fihi halalu. Allah. Mencapuklah iyo ya az-zubabu nafsahu akan dirinya dirinya az-zubabi ala ma, mencapuk tu ala ma di atas barang fihi ta'ala wazhu kadai halaku tak ada wakil. Yang adalah pada mak itu halaku binasonyo. Binaso. Itu dia. Yang adalah padanya pada mak itu halaku binasalah akan dia akan az-zubabi. Dia capuk di atas diri dia pada binasa. Pada binasa. Itu dia. Habis itu. Wasmuhu dan namanya nama bagi az-zubab tu ialah Abu Hamzah nama dianya. Nama dia. Wasmul burghus dan nama burghus ialah Abu Adi. Wasmul kumlah. Wasmu kamlati macam kamlah ialah ummu kebah nama dianya. Wa ruwiya annahu dan diriwayatkan akan bahawasanya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yasubbu burghusan. Riwayat daripada Nabi bahawasanya Nabi ni dengar akan seorang laki-laki, seorang lelaki mana sifat? Yasubbu, yang memakilah ia rajul. Burghusan, akan gutu anjing. Burghus, akan gutu anjing. Bilalah Nabi dengar atas pada sami'a. Faqala, maka berkatalah ya Nabi. Nabi katakan, la tasubbuh. La tasubbahu. La tasubbahu baca kita. La tasubbahu, jangan engkau makilah ia. Jangan makilah oleh engkau akan dia akan al-burghus. Tak salah maki. Sebab apa Nabi lagi? Ila pada kata la tasubbah. Fa innahu maka bahawasanya al-burghus ai qaza nabiyan Allah. Ialah menggeraklah ia al-burghus nabiyan. Akan nabi tu. Akan satu nabi. Burghusan mana nabiyan akan satu nabi lah. Akan satu nabi tak banyak nabi mana tu akan seorang nabi untuk apa tu li salatil fajri, untuk sembahyang fajar, untuk sembahyang subuh. Untuk sembahyang subuh habis tu burghus. Wa itu al burghus tu ya tawalladu awalan min at-turab. Awal-awal tu dijadi akan dia yutawalladu atau yatawalladu, terjadilah ia dan beranaklah ia, dan terjadilah ia tawalladu, terjadilah ia al-burghus awalan, pada mula-mulanya minat turab, daripada tanah. Awal ia jadi tak asal kejadian dia.
Lepas tu hak jatuh pada anak cucu cicit dia tu, hak tu mari daripada perut ibu dia lah kita. Tapi awal-awalnya asal jadi daripada tanah. Sebab kita lah. Asal dijadi kita tu daripada tanah. Asal dia semua tak ada kita. Cuma kita ni dijadikan daripada air mani lah. Tapi hak asalnya, mula-mula sekalinya jenis manusia dijadikan daripada tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dia dah habis. La siyama fil amakin. Lebih-lebih lagi lah fil amakin. Itu dia. Lebih-lebih lagi lah. Fil amakin. Jadi khabar bagi kita orang fi. Fi amakin jadi khabar bagi mubtada masuk. La siyama lebih-lebih lagi lah. Ai huwa. Huwa kainun fil amakin. Huwa kainun minat turabi fil amakin muslimah. Fil amakin ay huwa yatawalladu minat turabi fil amakin al muslimah. Lebih-lebih lagi iyo al burgus. Terjadilah ia daripada tanah. Hal kata tanah itu fil amakin, pada segala tempat-tempat. Tanah tu pada segala tempat-tempat al muslimah lah. Yang gelaklah ia al amakin. Tu. Maknanya ada buruh ni dijadi asal dia daripada tanah tapi tempat yang hak gelak, tempat gelak. Walahu dan adalah bagi al-burghus anyabun ya amdu biha. Ada taring gigi, tu mana anjabun. Ada taring gigi yang memegil lah iyo taring gigi tu. Yang menggigit lah iyo ya al-anjabu tu. Okay. Yang menggigit lah iyo al-burghus biha dengan dia bil al-jabi. Wal khurtum. Khurtum taring juga. Contohnya taring hidung. Khurtum namanya taring juga. Yakni taring hidung. Yang masu. Yang mengisaklah iyo al-burghus bihi dengan dia bil khurtum tu. Yang lain tu. Wal kummalu dan kummal pula. Kummal ni kena kepadanya. Kummal ni kena kepada apa tadi? Kummal. Kena kepada tadi ya. Gutu. Kummal. Damul kummal. Gutu tu. Ya tawalladu terjadilah ya al-kummal minal araq. Oh gitu daripada peluh tu. Oh gitu. Peluh mana? Peluh yang ada di pala tu. Bukan mari daripada mana dak tu. Mari daripada peluh asal. Oh tapi ni sabit tu bilalah pala. Bilalah banyak peluh, gutu yang banyak. Tamu-tamu rambut banyak pula. Sedap lagi peluh. Dia nak peluh-peluh ni rambut banyak tu. Kadang-kadang sedikit. Ya ingat sikit. Tu nak gutu tu. Tu asal dia. Asal daripada tu lah. Wal wasakhi dan dia dakhi. Dia banyak dakhi kak? Kenapa? Tak banyak sabu pala. Salah satu daripada dakhi nak ada, tak banyak sabu pala. Lalu tu banyak gutu. Itu nak asal nak jadi. Kejadian asal tu. Itu dia. Wahwa itu al-burghus minal hayawanil ladzi inasuhu akbar. Kainun adalah ia daripada jenis binatang minal hayawan ay min jinsil hayawan allazi inasuhu yang tina bagi al hayawan akbaru min zukuri, terlebih besar ia inasuhu daripada laki jatanya bagi al hayawan. Wa min tab'ihi dan setengah daripada tabiatnya al burghus ayyakuna annahu bahawasanya al burghus yakuna adalah ia al burghus fil ahmar, kalau jenis pada hak masalah binatang merah tu ahmar. Merah ia. Kalau merah. Bukan tercampur dak lah. Wa fil aswadi dan pada hak yang hitamnya aswada. Hitam lah ia. Ia al-burghus. Wa fil abyadi kalau hak yang putih, abyada, putih lah ia. Wa hakaza. Ai wal amru hakaza lagu tu lah. Kalau hak gelap lah. Maknanya burghus ni berbagai-bagai warna lah. Tu mana hakaza. Ai wal amru hakaza kan. Kalau kalau misalnya kabu lah.
Dia tak ada capur lah. Tak ada capur dah lah. Kalau hak merah lah. Kalau hak kuning lah. Dia tak ada capur dah. Tak ada capur yang dijalu ke apa dah lah. Itu dia. Habis itu. Illam tutarah fihi lah. Katanya yustasna. Ini kata ada yustasna dah. Illam tutarah fihi lah. Kata ada kata yustasna. Kata istisna ni maknanya tak jadi najis ni bila jatuh di dalam air yang tak sampai 2 kolah ni, jatuh dalam gelasnya, illam tutarah fihi lah. Jika tidak dicapukkan dan tidak ditahukan akan al-maitatu tu, maitatu atau al-maitah. Tak dicapukkan fihi di dalam al-ma'il qalil. Di dalamnya al-ma'il. Lepas tu walam tataghayyar. Padahal masa jatuh di dalam kolah tu walam tataghayyar. Padahal tidak berubahlah ia walam tughayyirhu. Padahal tidak mengubahlah ia al-maitatu tu akan al-ma al-qalil. Akan al-ma al-qalil. Akan al-ma al-qalil allazi fihi akan dia akan al-ma al-qalil. Akan dia akan al-ma al-qalil. Tak ada berubah dak. Hak ni tak apa. Tapi bila berubah maka tak boleh. Tahunya dicapukkan di dalam air yang tak sampai 2 kolah. Walaupun tak berubah pun tak boleh juga. Gitu. Ada kait 2 lah situ tu. Jadi Sabit dalil apa maksud dengan kata illam tutarah fihi ai bi an waqa'at, nak tafsirlah dengan bahawa jatuhlah ia ya al-maitatah. Al-maitatu tu binafsiha dengan sendirinya al-maitati au kanat nasyi'atan fihi atau au kanat nasyi'atan kana tambahlah dengan makna wujudat atau didapatkan akan nasyi'ah akan binatang yang terjadi ia tu fihi padanya pada al-ma'il qalil. Fihi padanya pada al-ma'il qalil. Tak apa juga tu. Tak anjih. Kalau hak jadi dengan sendiri. Hak jadi daripada air tu. Apa yang jadikan daripada air. Hak ni pun tak apa. Tak jadi najis. Bagaimana misal? Kadudil khalli. Seperti ulat di dalam cukur. Dudil khalli. Ulat di dalam cukur. Hak ni tak apa. Boleh makan. Serta dengan cukur itu. Maka ulat tak apa. Di ulat pun boleh makan. Nampak tu? Bahkan ulat pun boleh makan juga. Tapi dengan syarat jangan kita tanggal pada tu. Kita katanya ulat ada dalam cukur. Kalau kita nak makan gula, nak pakat curuh kali dengan ulat tak apa. Tapi syarat kita jangan menanggalkan akar ulat itu. Tapi bila sudah ditanggalkan, apabila sudah ditanggalkan akar ulat, sudah dibuangkan akar ulat dah, kita nak bubuh semula tak boleh dah. Ada ulama kait lah. Ada ulama kawai. Ulama kawai kita rekah. Habis itu. Tu. Wal jubni dan susu pekat. Dan susu pekat pun ulat susu pekat pun tak apa. Kita nak makan seketul ulat tak apa. Kalau misalnya kita tak nak, tahulah, tak salah lah. Nak yang katanya hukum harus. Tak najis apa-apa. Tapi wal kalamu semua tu fil maitatilah. Belum bahasa ayat takallum. Bahasa lagi tu wal bahsu tu kainun adalah fil maitati lah, pada mayat, pada mampu dah lah, gitu. Kalau tak mampu lah, nak tengok wa mislu hadam seumpamanya al maitati tu, wa mislu hadam seumpamanya bagi al maitati, seumpamanya al maitati allati la damalaha sailun, allati la damalaha sailun, allati lam tutrah fihi, allati lam tutrah fihi. Tu. Kalau seumpama bagi binatang yang apa? Yang tidak ada darah baginya mengalir, yang tidak dicapukkan akan al-maitah tu, di dalam air sedikit tak dicapukkan. Hak tu al-hayyatu. Yang seumpama ialah binatang yang hidup. Al-hayyatu ay al-hayyatu allati la damalha sailun, allati la damalaha sailun, allati lam tutrah fihi, allati lam tutrah fihi,
Supaya tu pada bahasa apa tu? Misluha tu ai fil istisna'i. Supaya tu ai fil istisna'i min hazal qismi. Supaya tu pada bahasa sama-sama istisna daripada ini bahagia daripada najis mana tak najis. Maksudnya tak najis. Seumpama itu pada bahasa sama-sama tak najis. Walaupun binatang yang hidup sekalipun bila jatuh dengan sendiri di dalam air, ini pun tak najis. Bila? Iza matat fihi. Hala kauni hal keadaannya al-hayati. Hasilatan hasilah ia tu. Adalah ia tu al-hayatu tu iza matat apabila matilah ia al-hayatu fihi di dalamnya al-ma'il qalil hanya tak najis jugalah. Tu dia. Ni hak kena kecek bab masalah tak dicapuk ni. Walaupun kita kata dicapuk, ia tak najis yang lagi akan sebut tu ni. Hak ni tak orang panggil hak tu yang lagi akan sebut. Sebab apa? Sebab boleh katanya al-hayatu kena takdir allati lam tutrah sebab dia nak serupakan dengan misluha. Nampak tu? Nak serupa dengan al-maitatu tu. Habis. Tu tak najis dekat lah. Tu yang masalah tak dicapuk tu. Tiba-tiba jatuh, mula-mula hidup. Jatuh dalam kita kata dalam tak masalah. Tiba-tiba mapuh lepas hadat tu. Hak ni pun tak najis juga. Pas kalau misalnya hak mapuh. Lepas tu tak hidup. Lah nak najis kedak tu. Ni orang panggil apa ni? Maka fasah lah ni, maka fasah. Fa in turihat maitatun. Baca maitatun lalulah. Tak usah baca maitatan lah. Jadi nak baliklah baca maitatun. Fa in turihat maitatun. Maka jika dicapukkan akan binatang yang mapuh. Maksud maitatun di situ tu kena kepada maitatun la damalaha sailun. Jaga tu maitatun tu. Maitatun ai la damalaha sailun. Bila dijapuk, lepas tu walam tuhya qabla wusuliha ilaihi. Padahal tidak dihidupkan, baca tu ya. Padahal tidak dihidupkan akan dia. Akan al-maitatu itu tak ada hidup tak? Masa dia dicapuk tu. Duduk tengah-tengah nak tahu udara tu. Kita katanya tempat yang dicapuk tu di dalam air yang sedikit tu dia jauh. Masa dia capuk tu tak ada hidup tak? Tengah-tengah dicapuk tu. Dilepas tu. Tak hidup tu qabla wusuliha ilaihi. Belum daripada sampainya al-maitati itu ilaihi kepadanya sampai itu ilahi kepadanya al-ma'il qalil. Hak tu lagu mana weh? Sebab apa dia kata walam tu ya? Sebab dia ada kait lagi akan datang masalah hidup tu. Bila dicapukkan akan binatang yang mampu, lepas tu masa tengah duduk di atas udara tu, belum nak jatuh di air yang sedikit tu tak ada hidup tak? Hak tu telah mana tu? Kalaulah binatang yang mampu jatuh di dalam air sedikit, najisathu. Nascaya menajislah ia al-maitatu itu. Ia al-maitatu allati tudihat. Ilah. Menajis hu akan dia akan al-ma al-qalilah. Najis air tu. Tu dia dah habis itu. Mudah-mudah kak kita ambil semut yang mampu lepas masuk di dalam TO. Hak ni najis lah TO itu. Habis itu. Wa illam tughayyirhu sekalipun. Wayah pada kata najisathu. Dan sekalipun jika tidak mengubahlah ia al-maitatu, hu akan dia akan al-ma al-qalil. Walaupun tidak mengubahkan, tak bau ke, tak rasa lain ke, walaupun begitu sekalipun najis. Dengan semata-mata jatuh tu. Dengan mentahukkan, dengan tahu. Kalau semata jatuh tak apa, lepas hukum. Gitu. Walau kanat tarihu laha ghayra mumayyizin au bahimatan. Dan sekalipun royah lagi ni, royah yang kedua bagi najisat. Dan sekalipun jika yang tahu tu, yang melutar tu, laha maf'ul bagi tarih, akan al-maitati atau al-mayyitati, boleh belakang tu macam tu. Lepas dah dulu.
Yang tahu itu ialah ghaira mumayyizin. Yang tidak mayit dah. Tak nak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tak ada tamyiz. Dia tahu dah itu. Au bahimatan atau binatang. Atau ada atau ghaira. Sekalipun, walaupun itu sekalipun, najis juga. Walaupun orang tahu kena kepada budak sekalipun. Katanya najis ni kata najis. Ala rajah lah. Ala rajah. Ni gantung ada goyah. Apa tu? Gantung ada goyah. Ya sebab gantung ni kita kena gantung hak dekat. Gantung ada goyah. Walaupun gitu sekalipun, wala ya tahu ghaira mumayyizin sekalipun, gantung ada goyah. Ala rajah lah. Dia takkan yang rajah. Jadi khabar itu ada masalah. Jadi habis itu. Naam sungguh katanya najisathu. Kata wadah najisat. Naam la yadurru tarhuha birrih. Gapo tidak memberi, naam sungguh katanya najis, tetapi tidak memberi mudarat lah oleh mencapok akan dia akan al-maitati. Mencapok tu birrihi dengan angin. Mana angin yang membawakan akan bangkai itu sehingga jatuh di dalam air sedikit. Hak ni tidak memberi mudarat. Apa maksud? Yakni tak jadi najis. Air itu boleh minum. Kalulah angin tu dia mempupukkan akan semut yang apa sehingga masuk di dalam air, maka itu tak najis. Tak najis. Kalau angin. Tapi kalau budak tak boleh. Binatang tak boleh. Kucing. Kucing tu dia makan semut masalah. Dia makan semut. Lepas tu manakala dia makan semut, semut amak. Lepas tu apa semut? Semut apa tu? Ada tepi tepi mulut dia. Lepas tu apabila mulut kucing ni betulkan dengan air, dengan air teh ke masalah, tiba-tiba jatuh. Tu dia dah. Dengan sengalai daripada kucing lah. Dengan orang panggil dengan perbuatan daripada kucing. Tu dia, dengan perbuatan daripada kucing, maka ni pun dah memberi mudarat juga. Sebab lepas dulu, walaupun yang mulutar sekalipun, kena kepada binatang sekalipun. Tak boleh. Adapun angin mempupukkan akan bangkai itu sehingga jatuh di dalam air, tak apa. Tarhuha tu air fil ma'il qalil, air fil ma'il qalil. Kata rih tu faqat lah, makanya lah tidak yang lain lah. Hanya yang dimaafkan kena kepada rih saja lah. Angin saja. Tu masalah yang apa yang apa? Kali yang hidup lah nak tengok. Fa in turihat. Nak muka B hak maitatun. Fa in turihat hayatun, baca hayatullah. Sini mudah kira. Ya ada setengah-setengah kitab ni dia baca hayatan, maitatan. Dia itu hayatun lalulah baca wi mudah kira. Dia dibalik wawi. Fa in turihat hayatun. Maka jika kalau baca hayatan pun tak apa. Tapi maksud hayatun juga. Dah. Maka jika dicapukkan akan hayatun, akan binatang yang hidup. Capuk. Capuk air fil ma'il qalil. Di dalam air yang sedikit. Walau matat qabla wusuliha ilaih. Dan sekalipun goyah belakang tu, goyah belakang. Goyah pada lam yadud lam tadullah. Dijapuk hal keadaan hidup. Mana dijapukkan akan binatang yang hidup masuk dalam air. Au maitatun atau pada kata hayatun. Walau ni goyah tagih lah, goyah tagih. Au maitatun tawonyo dijapukkan akan bangkai yang apa? Yang apa? Lepas tu bilalah tu lihat maitatun ga atau pada kata tu lihat fa uhiyat, maka dihidupkan akan dia akan al-maitatu hidup. Tuhan bagi hidupkan. Mula-mula apa tu? Masa lepas tu. Lepas tu duduk di atas udara, tiba-tiba gerak tubuh hadir dia tu. Hidup tu bila? Qabla wusuliha ilaih. Dulu daripada sampainya al-maitati allati uhiyat. Ilaihi kepadanya, sampai itu kepadanya al-ma. Ini lagu mana ni? Jawab dua masalah lah. Lam tadurra. Nascaya tidak memberi mudarat lah iyo al-maitatu. Tak apa. Itu dia. Tak memberi mudarat lah iyo ya al-maitatu. Hai mapuh tu. Tak memberi mudarat apa-apa.
Tu. Kata tidak memberi mudarat ni walau matat qabla wusuliha ilaih. Royah pada dalam tadurrah. Hak gatuh hak sinilah. Tu lihat hayatun. Dan sekalipun jika mampulah ia ya al-hayatu qabla wusuliha. Dulu daripada sampainya al-maitati itu. Tu dia. Ilaihi kepada al-ma'il qali. Walaupun dia mampu masa duduk atas udara. Ketika nak jatuh di dalam air yang sedikit. Sekalipun tak apa, tak najis. Nampak tak? Tak najis. Pak kalau misalnya kita dileparkan akan binatang yang hidup mula-mula. Lepas tu bila masuk di dalam air, apa? Ni lebih aulanya. Lebih aula tak najis. Nampak tak? Lebih aula tak najis. Kena ingat tu masalah tafsir tu. Tu dia dah habis itu. Sebab apa? Sebab dia kata walau ma tak qabla wusuliha sekalipun. Kalau gitu lebih aula lah tak najis. Tak mau mudarat. Bila kita leparnya ya hidup. Dia mampu di dalam air. Tak apa, tak najis juga. Allah, banyak tafsir. Dan masalah keduanya, kita lepak, yang apa? Tiba-tiba tengah-tengah di atas udara tu, masa belum nak saparkan di dalam air tu, hidup mula. Lepas pada tu lah, jatuh di dalam air itu. Lepas tu lah mampu. Hal ni pun tak apa juga, tidak memberi mudarat juga di situ. Habis itu. Tak memberi mudarat tu fil halataini pada dua masalah. Halataini pada dua kelakuan. Al halataini ay allatihima. Al halataini ay allatihima. Gapo al hati gapo allat ay apa al halataini ay allatainihima ay allatainihima al hayyatu allati tulihat ilah wal maitatu allati tulihat ilah. Ni tidak memberi mudarat. Kata lam tadurra tu ala rajah lah di atas kaum mutamak. Rajah dan tamak. Walau mata fissaniyati sekalipun. Pada katanya lam tadurra. Hak masalah yang kedua. Dan sekalipun jika matilah ia al-hayyatu tu. Mati tu fissaniyati ay fil mas'alati saniyah. Fisaniyah ay fil mas'alati saniyati allati hiya ay al-mana allati hiya al-maitatu allati tulihat. Al-maitatu allati tulihat itu. Tu masalah yang kedua. Mati tu bila? Qabla wusuliha ilaihi. Nampak tu? Qabla wusuliha ilaihi. Belum daripada sampainya. Belum daripada sampainya al-hayyati allati matat. Al-hayyati allati matat. Ilaihi kepadanya pada al-ma'il qalil. Walaupun dia mati, tak ada nak sapa. Di dalam air mati dah, belum nak sapa tu. Hak tu pun tak apa, tidak memberi mudarat. Tidak memberi mudarat. Sebab apa? Sebab masa dia hidup ni, masa mula-mula tu dia lepah. Lepas tu dia hidup. Masa dia hidup ni, bila jatuh lepas pada hidup ini, ya hukum bukan tu tak hukum. Hukum dia bukan dilepah dak. Masa dia hidup. Sabit itulah tak jadi najis tu masa hidup di atas udara. Nampak tak? Mula-mula tu kita lepah apa? Tiba-tiba hidup. Lepas tu jatuh dalam tu. Dengan sahabat kita lepah tu. Maka hukum ketika hidup ni, dah hukum supaya bukan lepah dah. Bukan capuk di dalam air dah. Pada hak apa? Pada hak tak jadi najis. Nampak tak sebab hukum dulu tu? Hukum dulu. Allah, ya Allah. Itu dia dah habis itu. Itulah masalahnya. Ada tak? Fatakunu turihat maitatun wa salat wasalat maitatan aja gitu. Lakin uhiyat bainahuma. Ni tak penik ni. Tak penik pada kata royah dah. Fataku ni tak penik pada royah tu.
Tak pernah ada wayah tu fatakun tu. Sebab harti dah. Maka adalah iyo al-harsyad. Tu lihat khabar bagi takun tu. Jumlah khabar dalam sya'n ni. Nah, maka adalah iyo dalam sya'n ni. Tu lihat maitatun, dicapukkan akan binatang apa? Bila dicapukkan wa wasalat maitatan. Dan sampailah iyo padahal sampailah iyo al-maitatu dah minta malak tu menurut ramai tu. Iyo al-maitatu tu sampah tu ai fil ma'il qalil. Di dalam air sedikit tu. Sampai tu maitatan halah. Hala kauni halka ada al-maitati tu. Pada ketika sampai tu maitatan halka ada apa juga. Nah, sungguh katanya sampai apa? Gantung ada tu wasala maitatan. Lakin ya bainahuma. Dia dia. Tetapi dihidupkan akan al-maitatu itu dihidup yakni oleh Allah bainahuma di antara keduanya al-maitataini. Di antara keduanya al-maitataini. Itu dia dah. Tu. Hak tu fala tadurru aidan alal mu'tamad. Fala tadurru aidan alal mu'tamad. Ini tak pentinglah sini. Sebab kerti dah. Fala tadurru maka tidak mudaratlah iyo al-maitatu tu. Al-maitatu tu fil ma'il qalil tu aidan juga aikan mana kedam. Aikan mana kedam begitulah. Alal mu'tamad tidak di atas mu'tamad tidak jugalah situ. Jadi itu masalah. Jadi ala kulli hal nak kira cara mudah dah. Asal kau ada hidup. Situ tempat dia nya. Asal kau ada hidup walaupun ketika dicapuk walaupun di atas udara asal kau hidup maka tak jadi najis. Tak jadi najis. Tu kaedah. Dah kira cara mudah, cara khulasah. Dan kalaulah mati mapo semua sehingga masuk di dalam air. Nah, bila dicapukkan mapo semua sehingga masuk di dalam air, hak ni najis. Situ sudah kira. Nampak tu? Tu kaedah dia. Kaedah dia di situ. Sebab apa? Apa dia bila hidup tu tak dibilangkan najis. Sebab masa dia hidup ni seolah kata tidak dicapuk dah. Sampai tu tak dibilangkan najis tu. Nampak tu? Dah tak dibilangkan najis. Dia dah habis tu cukup. Walam tughayyirhu padahal tidak mengubahlah ia al-maitah akan dia ke al-ma' al-qalil. Kalau berubah lah tengok dalam sikit ada qaulhu walam tughayyirhu fa in ghayyarathu maka jika mengubahlah ia al-maitatu akan dia ke al-ma' al-qalil. Walau yasiran ay walau kanat taghyir walau kanat taghyir yasiran sedikitlah ia itulah tu tanajasalah nasyam najislah tak jadi najislah ia al-ma'ul qalil tak jadi najislah ia al-ma'ul qalil wala yatuhuru istinahmulah pahlawan suci dah lepas dah tu tengok wala yatuhuru dan tidak jadi sucilah ia al-ma'ul qalil al-mutanajjis ia al-ma'ul qalil al-mutanajjis itu tak jadi suci bizawali taghayyurihi lah dengan apa dengan hilal lah ai bisababi dengan sebab hilal lah oleh berubahnya al-ma'il qalil al-mutanajjis ianya al-ma'il qalil al-mutanajjis itu tak jadi suci hai itu walaupun hilal berubah sekalipun kata la yatuhurun la yatuhurun ni madama qalilah selama ada lah ia berkekal lah ia al-ma'ul qalil ia al-ma'u tu selama berkekal lah ia al-ma'ul mutanajjis itu qalilan sedikitlah ia al-ma'u kalau sedikit walaupun hilal berubah sekalipun tidak dibilangkan suci. Tapi bilalah air sampai dua kala walaupun belum ada tu sampai dua kala walaupun suci walaupun najis belum ada tu bau kuat tapi bilalah hilang berubah maka jadi sucilah. Jadi sucilah air itu. Ya ada beza situ. Kalau air sedikit kalau menajiskan walaupun hilal lepas datus tidak akan jadi suci. Adapun kalau air banyak bila air menajiskan tapi bila lah hilang najis jadi sucilah. Itulah rupa dia nya lah. Habis itu. Wa kaza an najasatu allati la yudriku hatta tarfu. Allah.